Hai semua, mulai 1 Julai 2025, Kerajaan Malaysia akan melaksanakan semula sistem cukai jualan dan perkhidmatan atau SST. Ini bagi menggantikan sistem GST yang pernah dilaksanakan sebelum ini. Langkah ini bertujuan untuk membantu rakyat, terutama dalam mengurangkan beban kos sara hidup yang semakin meningkat. Jangan risau, terutamanya kepada golongan B40, kerana cukai ini tidak dikenakan kepada barang-barang keperluan harian. Menurut Menteri Kewangan, beberapa barangan telah pun dikecualikan daripada dikenakan cukai SST. Antara barangan yang tidak akan dikenakan cukai ialah makanan asas, ubat-ubatan, dan beberapa barangan penjagaan diri. Ini bagi memastikan keperluan harian kekal mampu milik untuk semua. Pelaksanaan SST akan dibuat secara berperingkat. Ini bagi memastikan semua pihak, termasuk peniaga dan pengguna, lebih memahami tanggungjawab masing-masing. Yang penting, kerajaan berjanji tidak akan membebankan rakyat dengan cukai ini. Sangat penting untuk kita semua tahu barangan apa yang dikenakan cukai dan barangan apa yang dikecualikan. Jadi kita boleh merancang perbelanjaan dengan lebih bijak. Berikut antara senarai kadar SST yang akan berkuat kuasa bermula 1 Julai 2025. Kadar 0% atau tiada kenaikan, barang keperluan asas harian seperti ayam, ikan, daging lembu, beras, tepung dan sebagainya. Kadar naik 5%, barang pilihan seperti ketam besar, salmon, cendawan trufel, buah-buahan import, minyak pati dan produk seumpamanya. Kadar naik 10%, barangan premium seperti basikal lumba, lukisan antik dan barang mewah lain. Secara ringkasnya, SST hanya dikenakan kepada barang-barang pilihan dan mewah, bukan keperluan harian. Sebagai contoh, jenis gula tertentu akan dikenakan cukai, manakala gula biasa tidak. Untuk maklumat lebih lanjut dan senarai penuh barangan yang terlibat, anda boleh lawati laman web rasmi Cukai Jualan SST 2025. Kami juga akan sentiasa kemaskini info-info penting berkaitan cukai dan bantuan kerajaan dari semasa ke semasa.